Assalamualaikum, saya dari kelas DEC ingin membentangkan pembintangan satu yang bertajuk Ideologi Liberalisme. Nama ahli kumpulan saya Nurul Fatah binti Jamali, Nurul Sakinah binti Udin, Nurul Hidayah binti Hamdan, Hafizah binti Abbas. Apa itu liberalisme? Liberalisme ialah satu fahaman atau ideologi politik, ekonomi dan sosial yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia serta permintaan yang berlandaskan undang-undang. Tujuan utama liberalisme ialah memastikan setiap individu bebas membuat pilihan hidupnya selagi tidak menjejaskan kebebasan orang lain. Penjelasan mengikut beberapa aspek utama. Dari segi politik, liberalisme menolak pemerintahan authoritarian dan menyokong demokrasi, kebebasan bersuara serta hak untuk memilih pemimpin melalui pilihan raya. Dari segi ekonomi pula, ia menyokong sistem pasaran bebas, iaitu kerajaan tidak seharusnya terlalu banyak campur tangan dalam urusan ekonomi. Individu bebas berniaga, memiliki harta dan bersaing secara adil. Dari segi sosial pula, liberalisme menekankan toleransi, kesamarataan hak dan kebebasan peribadi, termasuk dalam hal kepercayaan, gaya hidup dan pandangan politik. Untuk faktor kemunculan kita ada tiga, iaitu penindasan politik dan agama di Eropah pada zaman pertengahan, yang mana ia menggalakkan orang ramai menuntut kebebasan. Pada waktu itu, Gereja Katolik dikawal kehidupan orang ramai supaya diorang ni tak bebas bercakap ataupun bebas untuk berfikir. Untuk poin yang kedua, Revolusi Perancis 1789, yang mana dia menuntut kebebasan, kesesamaan dan hak asasi manusia. Rakyat dia menentang sistem monarki mutlak, yang mana dia menindas, and then dia lahirkan slogan terkenal iaitu liberty, equality, fraternity, kebebasan, persamaan, persaudaraan. Yang ketiga, perkembangan falsafah barat seperti pemikiran John Locke, Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire, yang mana diorang tekankan bahawa manusia ni dia ada hak semula jadi untuk hidup, untuk bebas dan ada pemilikan harta. Untuk ciri-ciri pula kita ada tiga, yang mana ia bertujuan memberi penekanan kepada kebebasan individu. Dia tolak sebarang bentuk kawalan yang mana dilihat halang kebebasan, termasuk undang-undang negara, pengaruh masyarakat maupun ajaran agama. Yang kedua, budaya yang lahir daripada pengaruh kebebasan tanpa batas, yang mana diorang ni adanya pergaulan bebas, hubungan luar nikah, hiburan tanpa had. Yang ketiga, kepentingan yang diutamakan dalam ideologi liberalisme, yang mana dia mengutamakan kepentingan individu berbanding kepentingan masyarakat ataupun negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk slide ini saya akan terangkan tentang kesan-kesan yang berlaku daripada pengaruh liberalisme. Yang pertama, kesan terhadap agama. Liberalisme menyebabkan masyarakat yang terpengaruh lebih cenderung menolak hukum agama termasuk hukum syariah. Hal ini kerana mereka menganggap hukum tersebut menyekat kebebasan individu. Yang kedua, kesan terhadap masyarakat. Pergaulan bebas menjadi satu budaya yang semakin diterima dan dianggap sebagai hak individu untuk memilih gaya hidup sendiri tanpa batasan nilai agama dan moral. Akhir sekali, kesan terhadap ekonomi. Liberalisme menekankan kebebasan pasaran atau free market, di mana kerajaan tidak banyak mencampuri urusan perniagaan walaupun memberi kebebasan berniaga. Keadaan ini boleh menimbulkan jurang ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Kesimpulannya pula, pengaruh liberalisme memberi kesan yang besar terhadap agama, masyarakat dan ekonomi jika tidak dikawal dengan berpadukan nilai Islam. Langkah mengatasi penyebaran. Yang pertama, pendidikan agama yang kukuh. Masyarakat perlu diberi pendidikan agama yang mantap sejak kecil supaya mampu membezakan antara ajaran benar dan pengaruh yang menyeleweng daripada hukum Islam. Yang kedua, peranan keluarga. Keluarga memainkan peranan penting dalam bentuk akhlak dan nilai anak-anak melalui bimbingan, nasihat serta contoh teladan yang baik. Yang ketiga,
penguasaan undang-undang, pihak berkuasa perlu memperkukuh pelaksanaan undang-undang bagi mengawal penyebaran unsur yang boleh mengugat akidah dan nilai agama. Yang keempat, peranan media. Media harus menyiarkan kandungan yang membina midah serta menolak penyebaran maklumat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kelima, kesedaran kolektif. Seluruh masyarakat perlu bekerjasama dalam menolak pengaruh negatif dan sama-sama memupuk budaya yang berlandaskan nilai keagamaan. Langkah mengatasi penyebaran. Yang pertama, pendidikan agama yang kukuh. Masyarakat perlu diberi pendidikan agama yang mantap sejak kecil supaya mampu membezakan antara ajaran benar dan pengaruh yang menyeleweng daripada hukum Islam. Yang kedua, peranan keluarga. Keluarga memainkan peranan penting dalam bentuk akhlak dan nilai anak-anak melalui bimbingan, nasihat serta contoh teladan yang baik. Yang ketiga, penguasaan undang-undang. Pihak berkuasa perlu memperkukuh pelaksanaan undang-undang bagi mengawal penyebaran unsur yang boleh mengugat akidah dan nilai agama. Yang keempat, peranan media. Media harus menyiarkan kandungan yang membina midah serta menolak penyebaran maklumat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kelima, kesedaran kolektif. Seluruh masyarakat perlu bekerjasama dalam menolak pengaruh negatif dan sama-sama memupuk budaya yang berlandaskan nilai keagamaan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan perbandingan antara kefahaman liberalisme dengan tasawuf Islam. Dari segi penekanan, liberalisme lebih menekankan kebebasan individu tanpa had dalam semua aspek termasuk agama, budaya dan ekonomi. Namun, dalam tasawuf Islam, kebebasan mestilah berpadukan syariat Islam agar manusia tidak tersasar daripada kebenaran. Dari aspek matlamat pula, liberalisme lebih menitik beratkan kepuasan diri dan hak peribadi. Manakala tasawuf Islam pula menekankan bahawa kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Akhir sekali, dari sudut ekonomi, liberalisme lebih menggalakkan pasaran bebas yang boleh mewujudkan jurang antara kaya dan miskin. Tetapi, dalam tasawuf Islam, ekonomi berasaskan keadilan sosial melalui amalan zakat, pengharaman riba dan pembagian harta secara adil. Kesimpulannya, walaupun dari satu sudut liberalisme membawa nilai positif seperti hak asasi manusia dan kebebasan bersuara, tetapi jika ia dilaksanakan secara berlebihan, ia boleh menimbulkan tanggapan negatif terhadap agama, masyarakat dan ekonomi. Sebagai umat Islam, kita perlulah berhati-hati dan berpegang teguh kepada akidah serta syariat agar tidak terpengaruh dengan idea-idea yang bercanggah dengan ajaran Islam. Sebagai penutup, dapatlah kita memahami bahawa Islam sudah melengkapi dengan semua aspek kehidupan. Setiap kebebasan yang diberikan oleh Islam masih berpadukan syariat supaya keharmonian dan keadilan dapat dikekalkan. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengamalkan cara hidup Islam yang seimbang dan tidak terpengaruh dengan fahaman luar yang boleh mengurangkan akidah. Sekian sahaja perbentangan daripada kumpulan kami.